Mula-mula kita tengok sebenarnya kita berpuasa ni bukan nafsu lagi tau. Bukan soal dia nombor duit. Nak beribadah dengan jamuan. Nak beribadah dengan aku ni lain, nak berfikir itu. Kebanyakan kita dah lain berarti nak berpuasa. Memang dia berpuasa kerana dia takut dengan Allah ataupun dia kena perintah Allah. Allah mahalan kan. Kita nampak bila pergi di pasar Nabucco tu penuh lah. Pergi pasar penjata penuh di air ni. Jadi saya fikir kemanalah kita puasa dia orang ni. Pasal satu saya yang tu saya pengalaman dari baca kita dengan Ustaz Sarah. Ustaz kita ambil kita ni dunia yang baik kan. Ya Allah Tuhan kalau kita pergi terawih kita berkira 1, 2, 3, 4 baris. Tapi sampai kita beratur. Pagi hari ni kita nampak kekurangan daripada kita punya keimanan sendiri. Kefahaman tentang puasa. Baik, terima kasih kepada Datuk. Bukan sekadar Datuk Qadar, tetapi sepanjang hidup bagi insan yang bergelar Datuk Manado. Saya memang kata orang dah berubah. Memang alhamdulillah. Apa yang saya minta bukan Ramadan setiap hari pergerakan saya sebetul. Seikhlas dengan Allah, seikhlas dengan insan-insan Allah. Saya nak berbohong pun dah tak pernah nak berbohong. Kerana kita menghormati satu insan lain. Jadi kalau kita nak berubah, kita kena sayangkan diri kita sendiri. Pasal apa kita mesti mengingati yang kita ni adalah seorang yang dijadikan sebagai orang Islam. Kita tidak boleh lagi sebagai seandainya ajakkan sekolah baca anak lelaki dibankan Allah Akbar yang dimakan sedang anak begini sebagai dia suruh ucap anakku asyhadu an la ilaha illallah kita. Jadi kita insan Allah yang berbeza. Tapi kelalaian kita ni adalah bukan Tuhan yang memberi. Kelalaian kita sendiri. Apa yang saya lalui kelalaian kita sendiri. Tetapi dengan kelalaian saya sadar perbuatan saya sadar kejahilan saya. Mana banyak orang mengatakan kau takkan balik dalam Islam. Kau takkan Tuhan tak akan ampunkan, Tuhan tak akan beri buka penyayangkan. Tetapi saya kata kalau Allah masih menyayangkan aku, Allah membuka hati aku, insya-Allah Allah akan terima. Saya buktikan dengan saya ke Mekah. Alhamdulillah dengan hati lapar, dengan tak ada masalah. Saya dapat mencium wajah aswad dengan sedang program menirapan sebab ilmu sebab. Pasal apa? Saya tahu Allah memberi rahmat kepada saya dengan bukan bulan Ramadan. Pasal apa? Sebelum saya ke Mekah, dimimpikan saya banyak mimpi, bertutur mimpi kerana dia tahu saya nak berubah. Saya buat langkah pertama dengan azan, saya melangkah menggunakan langkah dengan bersemayam. Walaupun tidak terlalu kata yakin, terlalu apa kita baca, kita boleh ubah dengan cara kita mendengar, membaca kan. Jadi dalam saya pergi ke umrah tu, terus tak macam kata orang dijemput dengan saya dibayani oleh orang lain pula. Tuhan buka hati saya, dibagi dua poket dengan sedang. Datanglah ke rumah aku, kau tak payah selesai. Maknanya bila kita berubah, Allah beri rezeki. Dia akan menggerakkan kita, tapi nama itu kita nak kuat. Kita mesti ingat bahawa kita beragama Islam. Kita mati besok ditakdirkan, kita besok dikebumikan, besok kita akan bertemu dengan serta-serta orang ini, malaikat-malaikatnya. Dan kita nak menjawab apa yang kita kosong. Jadi apa yang kita buat pada masa beringat setiap hari, ingatkan sebenarnya kalau mati apa dia jadi. Jangan tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jangan tunggu hari kiamat. Kalau dibuat ni 100 tahun nanti mati, adakah cukup amalan dia? Jadi kalau saya membuat ibadah, saya minta orang kalau kita bersemayam ke apa, ustaz berfaham, dia rasa seolah-olah kita akan mati besok. Jadi pada orang yang luar-luar, banyak di FB saya macam mana Datuk Berubah buat langkah pertama, nama itu cucikan hati kita. Cuci hati sebersih-bersih hati. Kamu tidak boleh belajar, mengkeji orang lain, kamu tak belajar mengumumkan orang lain. Sebersih-bersih hati yang Allah mahukan. Sedar-sedar Allah bagi rahmat kepada kita, hidayah kepada kita. Kami doakan semoga hidayah berterusan buat Datuk seisi keluarga dan semoga segala amal, segala taubat diterima oleh Allah. Terima kasih.